motor yang saya boleh recommend mungkin ambil Z900 sebab motor naked 4 silinder memang sangat rare lah, sangat jarang. Kalau korang dapat pun, kalau Japan punya brand pun 1000cc lah. Okay. Z1000, Honda yang CB1000 tu kan. Itu pun, so ini 4 silinder Z900, harga pun mampu milik. Harga dia pun not bad. Okay. 948cc, 126 horsepower. Okay. Dan rotan insurans dia lebih murah daripada yang 1000cc tu, betul tak? Okay. Lebih murah sikit lah. Dan harga dia pun boleh dengar lah. Tapi dia ada model yang SE tau. Kalau korang nak Brembo ke apa ke, nantilah kalau korang nak aku review yang SE, komen dekat bawah, nanti aku review. Okay. So untuk yang standard 47,000, yang SE 58,300. So dengan harga ni memang mantap lah. Motor ni memang laju. Memang laju. 126 horsepower, 4 inline. Engine memang smooth. Dekat apa-apa speed pun korang cruising, engine smooth, kurang vibration. Okay. So ni yang aku boleh recommend.